Blogger kontroversi, Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wanderis tampil hari ini membuat permohonan maaf secara terbuka dan tanpa syarat kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain serta Mahkamah Tinggi. Permohonan maaf itu dibuat berkaitan kenyataan yang dimuat naik pada 14 Januari lalu serta penyiaran gambar Ketua Polis Negara yang telah disunting pada keesokan harinya, 15 Januari. Papa Gomo membacakan sendiri permohonan maaf tersebut di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Gante Ciong. Apa yang memburukkan keadaan, kenyataan dan gambar tersebut tetap disiarkan meskipun Mahkamah Tinggi telah mengeluarkan perintah injunksi pada 31 Disember tahun lalu yang melarangnya daripada menerbitkan sebarang kenyataan atau kandungan berkaitan. Selepas mendengar pernyataan itu, Tan Sri Razaruddin dan Mahkamah menerima permohonan maaf tersebut dengan syarat ia disebarkan menerusi platform media sosial termasuk YouTube, TikTok, X dan Telegram bermula hari ini dan kekal dipaparkan sekurang-kurangnya selama 7 hari. Dalam prosiding sama, Papa Gomo turut diarahkan untuk memadam semua kenyataan serta gambar berkenaan bermula hari ini. Mahkamah turut memutuskan agar beliau membayar kos sebanyak RM5,000. Pernyataan maaf yang dibaca Papa Gomo adalah seperti berikut. Saya, Wan Muhammad Azri bin Wanderis, dengan suci hati tanpa apa-apa syarat memohon maaf kepada Mahkamah yang mulia ini, kepada KPN, Tan Sri Razaruddin Hussain di atas penggunaan perkataan berunsur fitnah dan khianat terhadap plaintif pada terbitan bertarikh 14 Januari 2025 dan penggunaan gambar KPN yang disunting pada 15 Januari 2025. Saya mengaku janji tidak akan mengulangi sebarang kenyataan fitnah dan kesat terhadap KPN dan akan memadamkan kenyataan bertarikh 14 dan 15 Januari ini.